Dalam pencarian sate paling sedap di seluruh Malaysia, aku sampai ke Labuan guys. Belum pernah lagi seumur aku hidup 40 tahun ni aku makan sate ikan. Bukan sate lokceng tu, bukan. Sate ikan tuna. Ai. Dengar nama dia pun dah tak boleh brain guys. Sate ikan tuna, bukan ikan tongkol guys. Ikan yang aku maksudkan ni adalah yellowfin tuna. Tuna sirip kuning guys. Mana kau nak dapat sate tuna sirip kuning ni dekat Malaysia? Jadi hari ni kita singgah dekat Medan Selera Labuan, gerai nombor 34, nak makan sendiri guys sate tuna. Jadi depan aku ni guys ada satu pinggan yang dipenuhi dengan sate. Ada sate ikan tuna, ada sate kambing, ada sate ayam. Jadi untuk secucuk sate ikan tuna ni guys, tebal-tebal isi ni, harganya RM2. Untuk sate ayam tak silap aku RM1.20. Untuk sate kambing kalau tak silap aku secucuk RM4.50. Untuk kambing lah. Kau jangan tanya aku kenapa mahal, sebab kambing kat Labuan ni memang mahal guys. Barang limited tu. Aku bukan nak menghina sate Semenanjung, tapi seriously, sate Semenanjung semua mana ada yang sedap sate Semenanjung. Aku bukan nak kecam, tapi itulah realiti. Bila kau dah sampai Labuan, kau dah makan sendiri sate ikan tuna ni, baru kau sedar sebenarnya sate kat Semenanjung tu level-level ingusan je guys. Untuk sate tuna ni dia bagi kita dua jenis kuah, iaitu kuah kacang dan satu lagi kuah kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah lama tak mengisytiharkan mana-mana makanan sebagai khazanah negara. Tapi hari ni guys, aku berani mengisytiharkan bahawa sate tuna ni adalah salah satu khazanah negara yang perlu kita lindungi guys, supaya tidak pupus. Seluruh Malaysia ni guys, satu je kedai yang jual. Kedai belakang aku ni. The best. Isi ikan tuna ni pejal. Dia pejal, dia tak rapuh. Jadi bila kau gigit tu memang kau kena kunyah betul-betul. Kalau kita makan macam ni saja, nak kata dia ada rasa macam ikan tongkol, ikan kayu, ikan air tu tak ada. Dia tak ada rasa fishy. Sate ni dia tak ada rasa macam tu. Nak cakap macam rasa ayam pun ada. Cuba rasa ya. Bila aku dapat menikmati sate tuna ni, barulah aku sedar bahawa sebenarnya dekat Semenanjung tu sate dia biasa je guys. Dia punya isi ikan tuna ni tebal-tebal, jadi bila kita gigit tu kita puas. Dia punya daging ni pejal, bila kita gigit tu kita puas. Dia rasa manis sikit daripada perapan tu, ada bau terbakar-terbakar sikit. Tapi yang paling penting sekali guys, dia tak ada rasa hangi ikan. Terbaik, memang terbaik. Yang ni pula guys adalah sate paling mahal dalam hidup aku, iaitu sate kambing. RM4.50 secucuk dia, bapak mahal. Aku rasa sate yang mahal-mahal macam RM4 lebih ke atas ni, biasanya sate Arnab, sate rusa lah selalunya lah. Tapi dekat Labuan ni aku faham kenapa sate kambing mahal. Sebab kambing kat sini sekilo 48 guys. Mahal nak mampus. Kita try sate kambing ni Oh, lembut guys. Memang lembut isi dia. Daging dia tebal, lembut. Puas hati. Memang puas hati. Tapi apa pun tak boleh mengalahkan sate tuna ni. Sate kambing macam ni kita boleh dapat mana-mana. Tapi yang membezakan rasa setiap satu sate tu adalah perapan tu sendiri. Tapi pada aku untuk sate ESB Borneo ni one of the best lah. Memang kuat. RM4.50 berpada guys. Tapi beli 4 batang dah RM20. Jadi kalau korang orang Semenanjung yang mencintai makanan, yang mendeklar diri dia adalah sebagai seorang food hunter ataupun seorang foodie, beli tiket kapal terbang esok, fly ke Labuan, makan sate tuna, baru layak untuk kau gelar diri kau sebagai food hunter guys. Jadi berbekalkan duit daripada poket bini aku dah buat makan sate tuna secucuk RM2, sate kambing secucuk RM4.50, sate ayam RM1.2, dapat kuah kicap dengan kuah kacang. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah. Ini guys, ini baru khazanah negara, sate tuna. Oh, the best.